Okey, baik. Assalamualaikum. Tadi lepas buat pasal video untuk Syarul, ada kawan mesej, boleh tak bantu nak buat profil syarikat. Okey, jadi ni Tam tunjuk macam mana kita nak buat profil syarikat yang profesional, yang mahal tapi mudah menggunakan AI. Alright, nombor satu, kita kena masukkan detail berkenaan dengan syarikat kita. Maksud dia dekat sini kita kena karang dekat dalam ask anything ni, kita kena karang berkenaan bisnes kita. So macam Tam just buat macam ni lah, detail about Master Printing Studio Industry. So Tam tanya kat ChatGPT berkenaan dengan Master Printing Studio. Right, so dia akan keluar detail. Jadi Tam tak ada type lah kan. Hampa kalau boleh cari, hampa ada lah. Kalau tak ada, hampa kena type. So lebih kurang macam ni. Dia perkhidmatan produk dan sebagainya. Okay, kelebihan. Okay, so macam dah okay. Buatkan dalam PDF untuk saya download. Bagi arahan macam ni dekat ChatGPT. So ChatGPT dia akan buat dia punya format dan kita boleh download nanti dalam bentuk PDF. Okay, settle. So kita ni baru kita bagi arahan, bagi link nak download PDF. So kita tunggu dia buat PDF file. Tak apa, hampa tunggu. Pasal hampa belajar satu persatu senang. Macam masuk kelas agak lebih kurang. Alright, so Tam download ni profil syarikat yang ChatGPT buat. Okay, kita buka folder baru. Okay, ni folder 2. Alright, jom kita tengok dulu apa yang dia buat. Ni yang mana yang dia keluar tu lah. Alright, settle. Seterusnya kita masuk ke AI. Ni semua AI. Kita masuk kat Gamma AI. Ni gamma.apps. Alright, dekat sini kita create new. Dan kita import file. Masukkan PDF yang kita download tadi. Duduk dekat ni folder. Okay, ni Master Printing Profile. Tak upload je. Masuk dekat dalam ni, Gamma AI ni. Ok, kalau orang tanya Gamma AI ni free ke berbayar, dia free pun boleh, berbayar pun boleh. Kalau berbayar, jangan beli dekat apps tu, mahal. Beli kat Shopee murah sikit. Masuk kat Shopee, type Gamma AI. Alright, so anda beli ya, mana-mana ni RM1 dah nampak. Okey, ni RM9, RM3. Saya beli yang RM5 ni untuk unlimited untuk sebulan. Alright, jadi beli, lepas tu nanti dia akan bagi tahu lah macam mana nak guna kan. Alright, so saya dah masuk tadi profile. Saya just nak buat presentation, klik presentation dan klik continue. So ni maklumat yang dia daripada ChatGPT tadi. Boleh juga copy paste, tapi dia akan jadi tak apa cantik. So penggunaan kita boleh pilih bahasa Melayu ataupun nak pakai bahasa Arab, bahasa Inggeris dan sebagainya, tak ada masalah. Consider generate. Dan saya suka pakai AI image. Okay, saya suka pakai ideogram sebab ideogram lebih relevant. Image source ni tadi ada, tak mau yang ni AI generate. Ni pakai ideogram. Nampak ada macam-macam, ada flash, ada macam-macam, tapi saya suka pakai ideogram sebab pada saya ideogram lebih relevan lah. Okey, dan kad 8 kad, maksud dia 8 muka surat. So saya pakai 15 muka surat untuk saya buat saya punya profile syarikat Master Printing. Dan kemudian saya klik continue.
Okey, dekat klik continue ni kita boleh pilih template mana yang kita nak, bentuk template. So saya rasa hari ni kita pakai kali hitam. Okey, macam ni. Dan kita tekan generate. So bila dia generate, dia akan buat 15 muka surat lah. So jadilah kita punya profil syarikat yang tak ada nak pening-pening kepala. Kalau anda pasang di bahagian tepi ni ada gambar dah mula masuk. Ni gambar dia loading, biar dia loading. Fikir dia dulu Ustaz. Sekali saya terus buat presentation. Anda boleh tengok hasil dia. Inilah profil syarikat. Dulu lama gila nak buat, ni tak sampai 6 minit ni. Kita ada popek siap ni. Okey, jom kita tengok apa jadi dengan ni. Saya tekan presentation. Macam tu. Tekan exit dulu. Saya pergi muka surat depan balik. Okey, kita pergi muka surat depan balik. Okey, kita start presentation lah. Okey, Master Printing Studio. Next, perkhidmatan utama, pencetakan dan pembungkusan. Mark, dia bagi sekali dengan gambar Dia tak pening-pening nak buat. And then pelekat stiker, kelebihan master printing, proses pencetakan, teknologi pencetakan, jenis kertas, pilihan kekemasan, ada laminasi, emboss, deboss, hot stamping dan juga spot UV, perkhidmatan reka bentuk, tempoh penghantaran, testimoni pelanggan, statistik perniagaan. Hubungi kami. So siap, lengkap untuk profil syarikat menggunakan gambar AI. Dan is it seperti biasa, kita download, export, ambil PowerPoint supaya kita boleh buka dekat Microsoft PowerPoint dan kita boleh edit gambar lah. Kalau kita nak tambah gambar-gambar kita, lain-lain tu macam biasa saja. Alright, so siap. Inilah profil yang saya buka pakai PowerPoint. Sebentar ni enable editing. Jadilah dalam PowerPoint. So yang ni tadi ni by ni kita boleh buat by tam-tam ni edit by tam-tam. Alright, so jadilah presentation dan masa kita boleh masuk ke efek-efek yang kita nak masuk. Alright, macam ni lah cara bila menggabungkan AI dalam perniagaan kita. Mudah. Ni kalau profil syarikat. Kalau nak buat plan marketing, nak buat plan jualan apa semua, InsyaAllah AI boleh bantu kita. Tapi kita kena faham. Sebelum kita nak tanya kat AI, kita sendiri kena faham. Alright, sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum.